syaitan ni dia tak bersyukur. Yang gantung diri tuan sekalian, saya nak tergelak juga. Baru-baru ini tular di media sosial berkenaan kenyataan salah seorang adun PAS, Mansur Zakaria, yang seolah-olah memperlekehkan rakyat Sabah apabila mendakwa kempen di Sabah memadai dengan hanya memberi roti gardenia. Ia mengingatkan kepada insiden sewaktu Anwar Musa berkempen di Nenggiri. Beliau berpakaian mewah, namun hanya menghulurkan biskut kering. Akhirnya, tindakan itu turut mengundang kecaman dan ada juga yang menganggap faktor tersebut antara penyebab kekalahan PAS di kawasan itu. Ironinya, di Kedah pula ada adun PAS yang menang pilihan raya tetapi kini pula dilihat memperkecilkan penyokong dan rakyat sendiri. Tular rakaman video adun Pantai Merdeka, Haji Syaril Long, yang menyamakan sekolah Cina dan Tamil sebagai syaitan hanya kerana meminta kerajaan negeri menambah peruntukan. Syaitan ni dia tak bersyukur. Tadi Bukit Selamba sebut, dan saya nak sebut sikit pada Ketua Pembangkang yang meminta supaya dinaikkan lagi peruntukan 300,000 untuk sekolah Tamil Cina. Nah, you have to be grateful first, you know. Menurut beliau, PAS telah menyediakan RM300,000 untuk semua sekolah terbabit. Kedengaran besar, tapi apabila dibahagi kepada 157 buah sekolah, satu sekolah hanya menerima kurang daripada RM2,000. Persoalannya, dengan jumlah sekecil itu, apa yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah? Seorang pemimpin tidak sepatutnya memilih kasih atau melabel mana-mana kaum mahupun institusi pendidikan dengan istilah menghina. Sekolah Cina dan Tamil juga mendidik rakyat Malaysia dan ibu bapa mereka turut membayar cukai serta menyumbang kepada ekonomi negara. Kalau setakat memahami asas pengurusan pun gagal, bagaimana mahu mentadbir negeri? Apatah lagi negara. Bila berdepan dengan rakyat, jawapan mudahnya cuma bersyukur. Tapi, bayangkan kalau Perdana Menteri pun menjawab begitu dalam Parlimen, agaknya siapa yang akan paling kuat menjerit? Kononnya kerajaan zalim dan tidak prihatin. Lebih mengecewakan apabila ada juga adun PAS yang tergamak mentertawakan kes rakyat yang meninggal dunia akibat kemurungan. Yang gantung diri tuan sekalian, saya nak tergelak juga. Saya berlaku di kawasan saya 2-3 hari kemarin. Dia menikah hari Jumaat, kenduri hari Sabtu, hari Ahad gantung diri. Dan kes ini sedang disiasat oleh polis. Di mana nilai empati dan sifat kemanusiaan yang sepatutnya ada pada seorang pemimpin. Sekurang-kurangnya, ucaplah takziah untuk keluarga sebab sebagai orang luar, YB sendiri pun tak tahu apa masalah yang dihadapi oleh arwah. Kenapa perlu ketawa? Tak sepatutnya seorang YB berucap sedemikian. Sepatutnya, dirinya lebih peka. Kenapa rakyat di kawasan sendiri boleh hadapi masalah sebegitu? Bukannya gelak dalam Dewan Undangan Negeri.